الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudara pengurusi yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar, yang berhormat Datuk, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak daripada awal kebangkitan Nabi SAW, apa yang umat Islam tahu pada peringkat itu, sesiapa sahaja yang akan menganut ataupun yang menganut Islam, dia terpaksa membayar harga yang mahal, terpaksa melakukan adhiyah, terpaksa melakukan pengorbanan. Ini dapat dilihat bermula daripada bagai pintu masuk Islam itu sendiri, yang mensyaratkan sesiapa yang menganutnya supaya melafazkan ataupun berikrar dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada orang yang menganut Islam yang melafazkan lafaz Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Orang tidak masuk Islam dengan menyebut bahawasanya aku menyaksikan Allah adalah Tuhan. Tetapi mereka yang menganut Islam semuanya menganut dengan melakukan penafian. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diabdikan diri melainkan Allah. Penafian ini dalam erti kata yang lain membawa maksud orang yang menganut Islam bersedia menghadapi segala konfrontasi, perbalahan, pertembungan dengan semua ajaran-ajaran yang lain yang mengiktiraf ketuhanan, yang mengiktiraf ketuanan, yang mengiktiraf uluhiyah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu generasi awal yang masuk Islam pada peringkat itu, kesemuanya mereka tahu mereka masuk dengan membayar harga yang mahal. Sehingga kepada mereka yang setelah dibina negara Islam Madinah, mereka yang masuk Islam, mereka tahu mereka masuk berarti mereka mesti merombak dan merubah seluruh cara hidup mereka dan mengekalkan sistem ataupun menegakkan sistem yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, hal ini berterusan sehingga dalam dunia Islam muncul beberapa pemikiran yang sangat mengancam kepada maksud Islam sebagai agama yang menuntut kepada perjuangan dan penegakan. Antaranya adalah pemikiran yang dinamakan dengan fikratul irja, pemikiran murji'ah. Walaupun murji'ah pada hari ini tidak ramai orang yang tahu, dan mungkin orang yang belajar agama pada generasi sekarang tidak tahu apa itu murji'ah. Mungkin generasi yang lepas-lepas itu baca dalam kitab, mereka akan jumpa apa yang dikatakan dengan murji'ah. Tetapi pemikiran murji'ah telah menyerang dunia Islam dahulu dan dia masih hidup sehingga hari ini. Fikratul irja ialah pemikiran yang menganggap bahawasanya yang dikatakan iman merupakan keyakinan di dalam hati
dan amal tidak ada kaitan dengan iman. Maka lahirlah ramai orang Islam yang menganggap saya telah percaya dengan Islam. Soal saya nak memperjuangkan Islam, soal saya nak mempertahankan Islam, soal saya nak berpegang dan beramal dengan Islam, itu tidak ada kaitan. Islam adalah soal keimanan, Islam soal kepercayaan, cukup. Pemikiran ini tersebar pada generasi yang lepas, selepas daripada penghujung zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian dia berlarutan, dan kita lihat sehingga hari ini ada orang Islam yang mungkin pakaiannya teruk, amalannya teruk. Dia akan kata, awak jangan lihat pada pakaian saya, pada amalan saya, awak nak tahu iman dalam hati saya. Ini adalah pemikiran Murji'ah yang masuk di dalam umat Islam, dan pemikiran itu berlangsung. Dan kita suka apabila kita berjumpa dengan generasi baru hari ini, bila kita bercakap seperti mana yang tuan-tuan minta saya bercakap hari ini, soal pengorbanan, soal jihad, dia akan kata iman duduk dalam hati, dia tidak perlu untuk kita tunjuk-tunjukkan kepada orang. Dia tidak pergi untuk belajar akidah ataupun tentang perbezaan aliran-aliran kepahaman untuk dia tahu Murji'ah. Tetapi Murji'ah itu mengalir. Sebab itu saya tidak kata dia Murji'ah, tetapi ia menganut apa yang dinamakan di dalam istilah ahli-ahli pemikiran Islam sebagai fikratul irja. Pemikiran irja. Yang kedua ialah duka cita perkara yang jika disebut ramai orang sensitif, ialah pemikiran sufi yang terkeluar daripada norma-norma kitab dan sunnah. Sufi itu bagus jika ia merupakan tazkiyatun nafs, jika ia merupakan pembersihan jiwa. Tetapi apabila sufi itu pergi kepada suatu peringkat di mana manusia hanya menganggap cukup untuk masuk syurga itu dengan orang duduk di masjid dan berzikir, dan kemudian dia membaca beberapa ayat dan melakukan beberapa fadilat amal, maka dia akan masuk syurga. Dunia ini nak jadi macam mana? Jadilah. Saya banyak bacaan yang dibaca nanti masuk syurga. Baca ini masuk syurga. Baca ini 3 kali mendapat mahligai di syurga. Ulama-ulama hadis agak tajam kontradiksi antara mereka dengan golongan yang dinamakan dengan zuhad. Zuhad adalah kelompok manusia yang hidup secara zuhud, dan Islam menyeru kepada zuhud. Tetapi bukan zuhud yang membiarkan dunia ini ditakbir oleh kemungkaran dan kita tunggu masuk syurga dengan melafazkan beberapa zikir atau duduk di atas tikar sembahyang ataupun duduk di dalam masjid. Kata Ibn Salah dalam Muqaddimah Ibn Salah, banyak kaum yang telah mencipta hadis palsu. Di antara kaum yang paling banyak ialah kaum Rafidah Syiah dan kaumun yang tasibuna ila zuhd, dan kaum yang menyandarkan diri mereka kepada kezuhudan. Apa yang mereka buat daripada kaum zuhud ini? Zuhud itu bagus seperti saya kata, tetapi apabila mereka keluar dari norma yang patut, mereka buat hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis ini menimbulkan unsur-unsur, mengandung unsur-unsur yang disebut oleh para sarjana hadis sebagai mujazafah. Mujazafah bermaksud melampaui batasan. Dia akan buat hadis, siapa yang baca la ilaha illallah 1 kali maka akan masuk syurga 70,000 sekian-sekian. Siapa yang semayang duha 2 rakaat maka pahalanya seperti sekalian para nabi ataupun 70,000 para nabi.
Maka kita tengok dalam buku-buku seperti tuan-tuan di Kelantan mungkin banyak juga di masjid, buku seperti Majmu' Syarif yang ada di masjid-masjid mengandungi hadis yang palsu. Hadis menyebut bahawasanya siapa yang baca zikir ni pahalanya seperti 70,000 para syuhada, 70,000 para nabi. Maka akhirnya mewujudkan kelompok manusia yang berpada dengan zikir. Dan dunia ini apa nak jadi? Untuk apa kita pergi nak berjihad? Zikir ni saja dah 70,000 pada nabi. Hadis ini adalah hadis yang tidak benar. Ia telah memandulkan umat Islam di Andalus. Dan dia telah melemahkan. Dan ada kelompok dalam umat Islam yang keluar dan duduk di masjid. Dan dia tak mau tahu tentang urusan politik, ekonomi orang Islam. Apa peduli dia? Kata dia, ini zikir boleh masuk syurga. Sebab itu di antara amalan hadis-hadis yang palsu yang disebarkan itu, hadis tentang fadilat-fadilat tarawih setiap malam itu. Salah satu fadilat dia kata pada malam tertentu, kalau semayang sama dengan nama Allah, sama dengan pahala Nabi Allah Ibrahim AS. Astagfirullahaladzim. Ada malam yang sama dengan sekalian para Nabi. Artinya kalau kita semayang malam berkenaan, pahala kita lebih daripada Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad baru satu Nabi. Kata Al-Hafidh Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam bukunya yang terkenal Al-Manar Al-Munif di Sahih wa Dha'if, menyebut ka'anna hadzal khabithul kadzdzab lam ya'rif anna khairan nabi law 'abada Allah umran wahid la yu'ti ajru nabiy wahid. Seakan-akan pendusta yang kecil ini tidak tahu katanya bahawasanya selain daripada Nabi, jika dia menyembah Allah sepanjang umur Nabi Nuh pun, dia tidak memperolehi pahala solat Nabi. Lalu orang yang kena hadis-hadis yang seperti ini, ia lemah. Saya tak bawa contoh tuan-tuan. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saya selalu buat contoh ini, contoh ini baik. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia Nabi jamin syurga. Bunuh bapaknya dalam peperangan bersama dengan Rasulullah kerana membela Islam. Kubur Abu Ubaidah berada jauh. Saya bersama di Jordan. Di Jordan, bila Rasulullah wafat, tak ada sahabat yang kata, kau orang pergi dakwah, kami dulu dan Nabi jamin. Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang Nabi jadi tetamu di rumahnya. Kubur dia ambil di sempadan pergi berjihad selepas kewafatan Rasulullah. Tak ada mereka yang kata, tak apalah, kawan nak pergi jihad, takkan aku yang Nabi jadi tetamu rumah aku masuk neraka ke? Abu Bakar As-Siddiq selepas Nabi tak ada, berkorban sebagai khalifah dengan segala kesusahan. Umar bin Khattab menanggung beban sebagai khalifah dengan segala kesusahan. Di antara bau kiri dan kanannya ada beberapa tampuk sebagai seorang khalifah. Tak ada Umar kata, katakan kalau aku pakai mewah sikit, kalau aku gaya sikit, aku nak masuk neraka ke? Aku Umar bin Khattab. Hal ini tidak dikenali oleh para sahabat. Yang mereka tahu Islam, seorang Muslim sepanjang hidupnya ialah memberikan pengorbanan dan melakukan perjuangan dalam menegakkan agama. Ini yang Allah sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian, cubaan yang pernah kena kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu?
sehingga keyakinan dan keimanan mereka digoncang, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya, bilakah lagi pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah adalah hamba. Inilah makna kepada Islam. Inilah makna kepada tanggungjawab Islam yang dikenali oleh generasi para sahabat dan disambung oleh salafus salih, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sehinggalah Islam kemudian yang menjadi agama santai. Orang masuk Islam bergoyang kaki dan tunggu untuk masuk syurga dengan membawa dua tasbih dan dia berzikir, dan kemudian dia kata, apa kau nak jadi pada jiran sebelah? Aku tak perlu amal ma'ruf dan nahi munkar. Apa nak jadi kepada kerosakan masyarakat? Kau jadilah. Aku sudah ada fikir yang membolehkan aku masuk syurga. Saya bukan menentang fadailul a'mal, fadilat amal. Saya kira adanya hadis-hadis berhubung dengan fadilat amal. Tetapi seseorang tak dapat bonus daripada gajinya atau pekerjaan, melainkan dia adalah ada kerja yang tetap dan gaji yang tetap. Seseorang yang tidak ada amal yang betul, iman yang sahih dan amalan yang sahih, mustahil untuk dia mendapat bonus dalam amalan. Duka cita setengah orang Islam apabila trend kepada penghayatan agama itu semuanya dibina di atas fadailul amal.